Alright guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel Honda guys bersama saya. Dan hari ni saya masih lagi berada dekat NJ Resources Sdn Bhd yang terletak dekat Padang Indah KL ni. Saya belanja dulu kereta apa yang ada kat sini. Ini Ferrari. Bukan, ini adalah Toyota Crown. Sangat rare. Dia punya design bila korang tengok depan-depan ni tak nampak langsung Toyota. Selain daripada tu, diorang pun ada Alfa Romeo. Yang ni saya tak tahu apa nama dia. Nama dia Alfa Romeo Tonale Veloce. Dan dekat sebelah sini, one of my favourite car, Alfa Romeo Giulia Veloce 2000cc. Tahun 2021, harga contact month. Diorang boleh bagi harga special lah. Selain daripada dua model ni, diorang pun ada FL5, ni E53 AMG, ni apa? SLS, ni C-Class, E-Class ke. And then ada tu lah Defender dengan ni Fairlady baru ni. Sebenarnya banyak lagi model kat sana. Nanti bila kita ada masa, nanti kita tunjuklah apa model yang diorang ada jual kat sini. Last week kita dah buat Fit RS eHEV GR. Minggu ni kita buat Fit RS GK5. Fit ni, kalau dekat Malaysia kita panggil Jazz lah, Jazz GK5. Per depan lebih kurang sama je dengan apa yang kita dapat dekat Malaysia. Model ni dah digantikan dengan model GR yang saya dah buat review last week. Nak tengok video tu, tengok link dekat atas. Okay, ini adalah versi RS. And macam biasa, kita akan tengok depan, tepi, belakang. Last kali baru kita masuk dalam. Okay, first thing first, kita tengok dulu bahagian depan dia. Apa beza yang paling ketara antara Jazz GK dengan Fit RS ni? If I'm not mistaken, lampu insert dia rasa macam lain. I tak sure, I tak pernah tengok Jazz GK punya lampu bahagian dalam betul-betul. Shape, yes, sama. Tapi I rasa dia punya insert bahagian dalam untuk LED ni, I rasa lain sikit. Kalau saya salah, maybe you guys boleh komen dekat bawah. Lepas tu, dia ada DRL bentuk L kat sini. Dan dia punya signal light kat sini. Logo RS dia, warna orange ni, dia bukan warna merah. Dulu, Honda terkenal dengan Honda Wing ni. Kalau korang boleh nampak dia punya ni, memang tebal betul dia punya misai. Logo Honda ni pun besar. Lepas tu ada honeycomb grill untuk bahagian bawah. And radiator grill dia pun honeycomb kat bahagian bawah sini. And since ini adalah model RS, dia akan dapat bit-bit berwarna orange. Macam kat sini ada orange punya lining. Lepas tu ada warna hitam kat sini. Sebabkan dia model sporty, Honda bagi sekali dengan body kit. Ni macam ni ada side skirt. Tapi untuk bahagian belakang, dia tak ada seperti yang ketara sangat. Cuma dia ada diffuser dengan orange punya lining kat bahagian bawah sini. Sekali imbas, kalau orang tak tahu, orang kata lah ni model Jazz, pergi tanpa logo je. Tapi model ni special sebab apa? Sebab yang ni dia guna 6-speed manual transmission tau. Maybe dekat Jepun masih ramai lagi orang yang suka bawa manual. Tapi I rasa bagus juga kalau Honda Malaysia bawa masuk sikit model manual. Contohnya macam City Hatchback. Kalau ada manual version, I rasa ramai entusias yang berminat nak dapatkan kereta City Hatchback tu. Sebab kereta tu nimble, senang nak bawa, senang nak parking. And then yang paling penting, kereta tu nampak sporty lah. So spec sheet untuk Fit RS GK ni, dia punya panjang lebih kurang dalam 4 meter, lebih kurang sama je dengan Honda Fit GR. Okay, dia punya lebar lebih kurang dalam 1.7 meter dan dia punya tinggi 1.5 meter. Wheelbase, macam last week saya cakap saya tak sure sama ada sama ke tidak, tapi selepas membuat research, yes, wheelbase antara Honda Fit GK dengan Fit GR sama, itu 2.53 meter. Lepas tu yang ni menggunakan enjin L15B Earth Dream, menghasilkan 130 horsepower dengan 155 Nm of torque. Yang ni 10 HP lagi tinggi daripada L15NA yang kita dapat dekat Malaysia lah. Lepas tu, since model ni dia datang daripada Japan, dia datang standard dengan Honda Sensing Safety Suite. Untuk bahagian tepi, inilah rupa dia. Masih lagi ada queue daripada Honda Fit GR, yang mana dia ada dekat A-pillar tu ada triangle kecil kat situ. Lepas tu dekat bahagian belakang ni, kalau GR dia betul-betul segitiga, tapi yang ni dia macam lebar sikit, bentuk trapezoid. Tayar yang dia guna, front and second sama je, 185 55 R16. Yang ni pun datang dengan dual tone. Lepas tu ada macam diamond cut. Kalau you tanya I, rim yang mana lagi cantik, saya rasa rim GR lagi nampak sporty daripada yang ni. Jazz GK ni memang terkenal lah dengan prominent line dia yang ni. Lepas tu dia swoop ke bawah sana. Untuk model RS, side mirror Honda warnakan dengan warna hitam. Dan sekarang kita tengok bahagian belakang. Untuk bahagian belakang, ini adalah satu trademark Honda yang famous untuk Honda Fit ataupun Jazz, yang mana lampu dia memang sampai sini. Tapi untuk GR tu dia dah buang yang bahagian atas ni, so dia dah lebarkan sikit.
bahagian situ. Maybe untuk daripada segi rupa, dia membuatkan kereta tu nampak lagi lebar compared to this. Yang ni, kenapa dia buat tinggi macam ni? Sebab dia nak nampakkan kereta tu tinggi. Fit RS datangkan dengan spoiler yang agak sporty juga. Cantik spoiler dia. And warna biru dia ni pun nampak kena dengan Fit GK ni. Macam biasa, ini bukan Jazz, ini Fit. So logo RS kat sini. And bumper dia ada horizontal punya reflector dekat situ, kiri kanan. So bumper dia dekat bahagian bawah ni macam inilah rupa dia. Boot space. Kenapa orang Malaysia marah sangat Honda gantikan Jazz ni dengan Honda City Hatchback? Satu adalah sebab boot space. Boot space Honda Fit GK ni saiz dia lagi besar daripada Honda City Hatchback. City Hatchback tu dia punya saiz lebih kurang dalam 250 lebih je. Tapi untuk Jazz GK ni, dia punya boot space 354 liter. Itu adalah fact yang kita semua tak boleh nak nafikan. Boot space dia, sekali imbas kita tengok pun memang boot space dia lagi besar. Cuma Honda City tu dia menang dekat mana tau? Dia menang dekat bahagian belakang, interior dia. Of course interior dia lagi besar. So kita dah settle bahagian luar, jom kita tengok bahagian dalam. Ini adalah rupa dalam Honda Fit RS GK ni. First kita tengok dia punya door trim. Door trim dia material hard plastic, sama macam apa yang ada dekat Honda City lah. That's the closest model sisters yang kita boleh compare kan. Lepas tu dia ada bit warna orange kat sini. And saya rasa kalau kereta ni warna orange, and I'm sure kereta ni memang ada pun warna orange dijual dekat Malaysia ni, dia nampak lebih kena sikit lah dengan dia punya bit-bit warna orange kat seat, kat sini apa semua. Kat sini dia punya ada soft padded material warna orange dengan hitam. Sini pun sama, ada soft padded. Jom kita masuk dalam. Satu yang buat kereta ni mahal adalah sebab benda ni. Sebab dia datang dengan 6-speed manual gearbox. 1.5 tapi dia ada 6 speed. Okay, cara nak start dia, clutch in. Barulah dia hidup. So, saya perlukan aircon. Sebab kat luar tengah panas terik. Sekarang musim hujan. Petang hujan, malam hujan. Tapi bila tengah hari dia panas terik macam ni. Alright. Apa yang kita dapat dalam Honda Fit RS GK ni? Design wise, dashboard sama je dengan Honda Jazz yang kita dapat kat Malaysia. Dia punya design trapezoid, aircon apa semua ni sama macam JM6, GK. Lagi model apa lagi yang pakai dashboard lebih kurang sama. BRV lebih kurang lah. Lepas tu ada dua cup holder kat sini. Yang ni unik juga. Kalau tak nak, boleh simpan. Sikit je pun, tapi dia nak dramatik kan. So dia boleh simpan phone ke apa kat sini lah kalau tak nak, tak cawan. Lepas tu dekat sini untuk passenger dia bagi cup holder macam ni. Tak sure sama ada ni aksesori ataupun memang dia datang sekali dengan Fit RS ni. Infotainment system guna Guidance. Yang ni macam kita semua tahulah, dia memang original daripada Honda, dia guna Guidance. Dan cuma yang model-model baru je yang macam Fit RS yang kita buat minggu lepas, dia pakai built-in punya sistem tu. Yang tu memang directly datang daripada Honda. Lepas tu dia punya aircon control, dia ada single zone auto aircon. Dia ada juga ion punya filter. So ni untuk dia tapis habuk-habuk kecil. Meter cluster standard, masih lagi analog. Dekat sebelah sini dia punya ref meter, and then fuel consumption dekat situ lah. Untuk monitor yang dekat yang kosong tu, kalau korang nampak, itulah dia. Dia boleh navigation. Lepas tu ada ni apa, trip A, trip B apa semua kan, fuel consumption. Since semuanya dalam bahasa Jepun, kena pandai-pandai agak lah apa yang dia orang tulis kat situ kan. Seat material tak sama dengan Fit GR yang kita review last week. Okay, yang ni memang full fabric. Lepas tu ada bit orange kat sini lah, kat tengah, kat tepi. Lepas tu ada orange punya stitching. Dia nampak cantik, nampak sporty kan. Lepas tu bila duduk pun dia agak selesa sebab bolster dia tebal. Kereta ni boleh rasa yang dia memang betul-betul sporty. Satu benda yang saya perasan, saya tak sure sama ada ini original ataupun tambahan, tapi I'm sure ini adalah tambahan lah. Ni dia datang sekali dengan apa? Dengan DVR daripada sana kan. Dia datang dengan 6-speed manual transmission. Dia punya shifting ni rasa apa, short shifter. Ada satu USB dekat bawah sini, and then ada 12 volt socket dekat situ. Cup holder dekat sini. So kereta ni ada banyak cup holder untuk passenger depan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 cup holder kat sini. Yang dia punya armrest bentuk agak pelik juga sebabkan handbrake kat sini. Inilah rupa bahagian dalam dia, which I think
tak membantu langsung dengan shape macam ni kan. Apa yang kau boleh letak kat sini? Tapi granted lah dia ada satu 12 volt soket kat bawah tu. Kenapa tak pendekkan je kat sini terus kan? At least benda ni panjangkan, bolehlah taruh something kat situ. Biar pendek kat sini, much better daripada macam ni. Lepas tu dekat sini ada vanity mirror. Dia tak ada lampu apa semua, kosong je. Ni lampu LED untuk bahagian dalam. Ini jom saya adjust my driving sitting position. This is how it look like. My driving sitting position macam ni. Jom kita tengok bahagian belakang. Apa yang special kat bahagian belakang? Jom. Okey, untuk bahagian belakang, door material sama macam kat depan. Lepas tu ada orange bit dekat door trim sini. Material lebih kurang sama je dekat depan. And untuk bahagian belakang ni, sitting position dia rendah sikit dari Honda Fit GR. Yang ni saya macam ke bawah sikit. Saya boleh rasa yang ni ke bawah sikit. Macam biasa, lantai dia macam slanted sikit sebab ada tangki minyak kat situ. Kedudukan agak selesa. Kalau saya duduk slanted pun boleh lah, masih lagi selesa macam ni. Dan dia tak adalah rasa kecil sangat. Yang satu benda yang saya suka sebab seat dia almost flat. So that mean dekat belakang ni sesuai lah kalau kita nak duduk 3 orang dewasa. Untuk short journey dia bukanlah boleh untuk long journey. Yes, saya rasa ni agak selesa juga compare dengan GR. Tapi macam yang you guys tengok lah, bila saya dah duduk dekat atas ni, berapa banyak je ruang yang orang sini dengan orang sini ada kan. Untuk short journey maybe okay, tapi untuk long journey maybe tak boleh. Kalau untuk long journey, you kena duduk properly dekat your own dedicated seat macam ni. Untuk seat punya compartment, dia tak ada datang dengan poket apa-apa pun. Handphone pun tak boleh taruh kat atas ni. Tapi untuk passenger side, dia datangkan dengan poket dekat sini. Lepas tu ada bottle holder dalam juga ni. Rasa botol 1.5 liter tu muat kat dalam sini. Dia punya roof lining warna hitam, which I like sebab dia kurang nampak kotor. Lepas tu dia nampak sporty. Seat material sama macam kat depan, tapi dia tak ada armrest kat sini lah. And satu benda yang saya rasa GK ni lagi win daripada Honda Fit GR adalah sebab benda ni. Dia ada Ultra Seat ataupun Magic Seat, yang mana kita boleh baringkan seat ni flat floor. Lepas tu kalau kita nak buat basikal ke ataupun pokok bunga, kita boleh naikkan dua-dua, boleh isi barang-barang yang tinggi lah. So ini adalah satu benda yang saya rasa GK ni win compared to GR lah. Harga saya tak pasti, tapi kalau korang berminat nak dapatkan Honda Fit RS GK dekat NJ Resources, boleh contact Man. Nombor dia saya akan taruh dekat dalam description dekat bawah. And for you guys information, saya nampak model ni ada sebiji je dekat sini. So kalau korang cepat, korang dapatlah model ni. Mileage dia baru 8,600 km, bawah 10,000, masih lagi baru. So pada yang nak tengok lampu depan dia, macam ni lah rupa lampu depan dia bila dia nyala. Untuk lampu belakang, insert dia saya rasa sama je dengan Honda Jazz Malaysia. Bentuk macam lampu Volvo ada. What do you guys think about Honda Fit RS GK ni? Kan, engine dia powerful, 130 horsepower, 6 speed manual transmission, body kecil. Of course kereta ni kalau bawa pergi Genting memang sedap. So macam saya cakap tadi, kalau berminat nak dapatkan kereta ni, boleh contact Man. What do you guys think about this week punya kereta? Okay, tak okay? Komen kat bawah. And tak ada apa lagi kita nak cerita. I'm Ig signing off from this week video. Jangan lupa like, share, subscribe. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye bye.